Okey, saya ronda mai terjumpa lagi mesin padi lekat. Nampak macam 2 biji mesin padi lekat, tapi dia di hujung kampung tu. Dia macam duduk di belakang kampung. Di belakang kampung nampak macam 2 biji. Nampak sebiji tu dia terpacak ke depan, lagi sebiji pun terpacak ke depan. Mungkin satu tu nak tarik lah. Satu tu nak tarik. Yang lagi satu pun nak pergi tarik. Sebiji tu lekat. Yang lagi satu tu nak pergi tarik. Macam tu lah. Jadi dua-dua biji lekat. Tadi mai tengok, tapi tengok duk jalan elok tadi. Tapi tengok waktu ni dia dah lekat dah. Okay, kita zoom tengok. Okey, yang sebiji tu nampak macam lekat lah. Yang sebiji tu nampak lekat. Yang sebiji tu nampak lekat. Mungkin yang lagi satu sebiji tu mungkin nak pergi tarik. Bila dah pergi tarik dia pun lekat juga. Jadi 2 biji lekat di belakang kampung lah. Dia macam nak corner kot tang tu. Sebab tang tu dia belakang kampung. Dia bukan tepi batas ataupun tengah sikit kan. Tapi kalau kita nak pergi pun mungkin dia duduk di belakang kampung. Dia macam jauh sikit lah daripada jalan utama ni. Dia memang jauh sikit lah daripada jalan ban ni. Dia macam duduk di tengah kampung ataupun di hujung kampung, di belakang kampung sana. Okey, dia jadi jauh sikit lah kita nak pergi. Kalau nak jalan pun boleh jalan, tak salah. Sebab dari situ dia ada batas ban. Nak jalan pi boleh sebab tang tu dia ada batas. Bila dia ada batas boleh jalan pi. Cuma dia duduk di belakang hujung kampung ataupun di tengah lah. Dia duduk di tengah. Jadi agak susah lah kalau nak pi tu. Jadi boleh lah pi. Kalau nak pi tu tak masalah. Boleh pi. Boleh jalan pada sebab tang tu dia ada batas. Lebih tu dia batas panjang tu boleh pi jalan pi sampai sana. Tak masalah boleh pi.